Buah itu datang dari mana? 3 tadi. Amal 3 tadi. Pastikan ada tauhid, pastikan ada tasawuf, pastikan ada fiqh. Fikir, rasa, kata, buat yang selaras dengan ilmu tauhid, tasawuf, fiqh. Maka bila dah penuh 3 fardu ain itu, kita akan jadi 3 biji buah, dapat 3 biji buah. Diri yang memandang kepada pemberi diri, diri yang sentiasa menjaga pengertian tiap-tiap sesuatu, diri yang berkemampuan memberi penyelesaian, mendekani apa juga masalah. Itu sudah 2. Yang ketiga, diri yang bila dia tengok saja dunia ini, nampak akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Mana dia sudah terbuka mata hatinya, dia jadi itu buah. Dan satu lagi, bila dia tengok makhluk, dia ingat sebaik-baik makhluk, dia nampak sebaik-baik makhluk. Tengok saja nampak umat Muhammad, membawa dia ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya ingat Allah. Ada 3 biji buah. Ini buah bagi orang yang dapat hakikat tauhid, tasawuf, fiqh. Dia jadi orang itu. Kalau dapat hakikat tauhid, dia dapat aman tetap. Orang yang ada hakikat tasawuf, dia dapat gembira bahagia. Orang yang ada hakikat fiqh, dia dapat selamat sejahtera. Gabungan semua itu, dia jadi pula diri yang memandang pada pemberi diri, diri yang sentiasa jaga pengertian yang benar tiap-tiap sesuatu, dan berkemampuan memberi penyelesaian, mendepani apa juga masalah. Dan tengok dunia nampak akhirat. Ainul basirahnya hidup, ainul basar tidak hidup. Tengok makhluk, nampak umat Muhammad, dan ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus ingat kepada Allah berkekalan. Ada 3 biji buah. Ya, itu semua kita bagi penerangan supaya kita tahu kalau kita beramal betul jalannya, pasti dapat itu semua. Kalau tak dapat, ada tak kenapa. Itu yang kita terang supaya nampak. Kalau beramal tauhid ada ini, hakikat tauhid mesti aman tetap. Engkau ada hakikat tasawuf, mesti gembira bahagia. Engkau ada hakikat fiqh, mesti selamat sejahtera. Kalau tak ada itu, ada tak kenapa. Kenapa? Jadi kalau begitulah perjanjiannya, beratkah kita nak belajar ilmu tauhid tasawuf fiqh? Berat? Tak berat kita kan? Tak berat kata lidah, tapi dalam rasa juga ya. Lidah, dia melihat juga. Siapa tu? Itulah kawan lama kita tu. Itu dia datang mana tu? Offline lah itu. Kita banyak masa kotak merah, jalannya bagi hijau lah. Itu aja. Apa jalan nak bagi hijau tuan sihat? Kena berdamping lah. Kalau nak semua, tak nak tak apa. Duduk lah. Saya cerita bagi mereka yang tak nak duduk di mana yang nak duduk, duduklah, jangan buat macam ya, duduk. Kalau nak datang, tak nak belum bersedia, duduk di mana. Jangan duduk komplain itu komplain. Tak, dengar, faham, amalkan. Jelas? Ya. Nampak 3 biji buah itu. Ya, Pak Cok tanya, tahu ke soalan Pak Cok? Masya Allah. Ada lagi soalan yang lain? Ada? Nampak kita sebut ada letih lain macam nak zikir ke, nak makan lain kali zikir ke? Tak? Kita zikir lain kali lah. Ya? Ilmu kita bagi itu pun nampak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan zikir sir jalan dalam itu. Kalau kita nak buat zikir, ini zikir jahri, ya,
Kerja hari ini ada masa mula, ada masa berhenti. Adapun zikir sirri, kopi tak berhenti. Macam nafas, boleh berhenti. Berhenti bungkuih. Enggak, berhenti boleh, bungkuih tak boleh. Jadi sirri tak berhenti. Alah, biasa jagalah. Sama-sama kita tolong menolong. Saya nak baru dia kuat. Tak, sama-sama berkuat, tidak di rumah. Mudah-mudahan penerangan itu kita dapat rahmatnya, nikmatnya, takrimatan, wa maghfiratannya. Amin ya rabbal alamin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayya wa li jami'il muslimin bi jahi sayyidil anbiya wal mursalin wa awliya'illahi salihin. Amin amin. Nafa'ana Allahu bihi wa iyyakum kama nafa'a bi rasul. Annahu jawadun karim wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim wasababan lifawzi bi jannatin na'im. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Demikian tadi perkongsian ilmu yang sangat mahal yang telah dikongsikan oleh Tuan Guru kita Sayyidi Syekh Ali Abdul Qadir Al-Tahiri untuk dikongsikan bersama-sama kita pada malam ini. Perkara yang sama yang disentuh oleh Syekh, iaitu tauhid, tasawuf, fiqh yang menjadi tunjang kepada seseorang yang beragama Islam itu. Karena tak boleh pisah tiga, karena tiga mesti lengkap, tidak ada yang lebih dan kurang. Yang Syekh sebut tadi ialah tentang zahir dan batin, kena sama seimbang. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Syekh di atas penyampaian tadi, dan mohonlah maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang pasal menunggu yang lama pada awal lagi, dan insyaallah kita akan jumpa lagi malam esok di lusa di tempat Ma'had Ahmadiyah di Kuala Nerang 3 bulan insyaAllah. Jadi terima kasih pada rombongan jemaah yang hadir pada malam ini, pada dengan kata malam daripada 9 Pahang ada dan juga daripada grup Ustaz Fadil yang sama-sama hadir malam ini, dan juga sahabat-sahabat yang lain dan peserta daripada Tangan Lon. Kami mohon permintaan dimaafkan ada kekurangan hak kami lah, insyaallah nanti akan diperbaiki pada masa akan datang. Jadi kita tutup majlis dengan bacaan kafarah dan doa.
di sini perempuan di kantin.